yang pertama kita adakan untuk jelajah Larian Obor ni, dan kita bermula di dataran kemerdekaan Shah Alam. Pada pagi ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak MBSA yang berbahagia Datuk Zabidah bersama tim beliau yang telah menguruskan majlis serba sederhana pada hari ini tapi meriah. Alhamdulillah kita dapat laksanakan siri pertama jelajah Larian Obor dan melibatkan ramai di kalangan masyarakat, pegawai-pegawai tinggi kerajaan, ahli luar negeri, ahli parlimen, ahli majlis dan juga para pengunjung yang turut bersama-sama memeriahkan. Ada pelbagai lapisan masyarakat pada pagi ini dan program ini kita anjurkan sebagai simbolik lah untuk kita menyambut kedatangan Sukma ke negeri Selangor pada bulan 8 nanti, dan kita laksanakan di peringkat negeri secara kolaborasi bersama dengan pihak berkuasa tempatan melibatkan 12 PBT bermula di MBSA, dan selepas daripada ini kita akan turun ke PBT-PBT lain pula. Kita nak pastikan bila kita turun di setiap PBT ini kita nak libatkan penglibatan seluruh masyarakat, tak kira agama, bangsa dan latar belakang. Dan kalau kita lihat tadi di peringkat ahli-ahli luar negeri pun ada, kita libatkan juga ahli-ahli luar negeri daripada pembangkang. Jadi kita nak tunjukkan bahawa Sukma ni semangatnya adalah kebersamaan. Kita tidak mengira perbezaan baik bangsa, agama, politik dan sebagainya. Kita nak libatkan semua, dan ini adalah satu acara peringkat negeri dan kebangsaan, dan kita di negeri Selangor sangat-sangat berbangga kerana telah diberi penghormatan sebagai tuan rumah pada tahun ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi gerak kerja kita untuk menyiapkan dan membuat persediaan supaya penganjuran Sukma kali ini, walaupun kita bergerak dalam kapasiti kawalan perbelanjaan yang sangat ketat, kita menjunjung titah Duli Yang Mahmudah Tuanku Sultan Selangor yang telah menasihatkan untuk kita menganjurkan Sukma pada kali ini dengan kawalan perbelanjaan yang berhemah, dan kita junjung titah Tuanku. Dan insyaAllah walaupun kita bergerak dalam keterbatasan peruntukan, tetapi yang penting penganjuran Sukma ni kita nak laksanakan untuk atlet-atlet kita, untuk atlet-atlet yang akan menggalas cabaran di negeri masing-masing dan juga seterusnya nanti akan menggalas cabaran Malaysia ke sukan yang lebih tinggi. Ini list tarikh untuk siri jelajah Larian Obor seterusnya. Hari ini 10 Mei kita laksanakan di Shah Alam, di dataran kemerdekaan. Seterusnya di Majlis Bandaraya Diraja Kelang pada 24 Mei 2026 di Laman Seni Safari berdepan dengan Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Seterusnya pada 6 Jun di Kuala Selangor, iaitu di dataran Melawati Pekan Lama Kuala Selangor. Pada 13 Jun di daerah Sabak Bernam, kita akan adakan di dataran Bagan Terap Sabak Bernam. Pada 21 Jun di Hulu Selangor, kita bermula di dataran Warisan Bandar Kuala Kubu Baru. Pada 27 Jun di Selayang, kita akan bermula di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. 5 Julai di Ampang Jaya, bermula di hadapan Pusat Convention MPAJ di Taman Melawati. Pada 12 Julai di Majlis Perbandaran Kajang, kita bermula di dataran Kajang ataupun Stadium Kajang, iaitu di Pekan Kajang. 19 Julai di Subang Jaya, kita akan bermula di Arena MBSJ di USJ 5 dekat HQ MBSJ lah. Dan pada 26 Julai pula di Majlis Bandaraya Petaling Jaya, kita akan bermula di stesen LRT Taman Jaya. Seterusnya 2 Ogos di Kuala Langat, kita akan bermula di Pantai Batu Laut, dan last kali di Sepang pada 9 Ogos kita akan bermula di Pulse Cyberjaya. Mahasiswa Selangor di luar negara menunjukkan potensi besar apabila tampil dengan idea kreatif dan pemikiran kritis menerusi Konvensyen Mahasiswa Selangor Luar Negara Australia Komsel 2026. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Australia, Datin Paduka Syarina Abdullah berkata konvensyen itu menjadi platform penting dalam mencongkel potensi mahasiswa selain membuka ruang kepada mereka menyuarakan pandangan secara matang dan berpandangan jauh. Lebih membanggakan, melalui sesi Young Innovators Venture Challenge, kita telah melihat sendiri keberanian dan kreativiti mahasiswa dalam mengemukakan idea-idea inovatif yang berpotensi memberi impak kepada masyarakat dan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penutup Komsel 2026 di Park Royal Darling Harbour malam tadi. Dalam majlis sama, Syarina turut menyampaikan hadiah dan sijil kepada pemenang Young Innovators Venture Challenge yang disertai 15 mahasiswa dari pelbagai universiti di Australia.
Sementara itu, Presiden dan Naib Chancellor Universiti Selangor UNISEL, Profesor Emeritus Insinyur Datuk Dr. Hassan Basri berkata, beliau tertarik dengan resolusi yang dibentangkan sepanjang konvensyen dan yakin ia mampu menjadi platform penting dalam menyuarakan aspirasi generasi muda secara matang serta inklusif. Pandangan yang diketengahkan sepanjang konvensyen ini jelas menunjukkan bahawa mahasiswa mahu dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan negeri khususnya dan negara Malaysia amnya dalam aspek pendidikan, inovasi, peluang pekerjaan, kesejahteraan belia dan pembangunan masyarakat. Itulah yang saya maklumkan tadi, mungkin sebab mereka takut pemelukan mereka ke dalam Islam diketahui oleh ahli keluarga, yang mana ahli keluarga mungkin tidak bersetuju untuk mereka masuk Islam dan akan menyebabkan faktor keselamatan, faktor tidak mahu keluarga kecil hati dan sebagainya. Itu antara faktor yang besarlah. Dan kemungkinan ada juga pemeluk Islam mereka tidak tahu keperluan untuk mendaftar. Mereka mungkin tidak tahu adanya kebaikan apabila mereka mendaftar, bahawa mereka mendapat bantuan dan mendapat bimbingan daripada lembaga zakat dan sebagainya. Itu mungkin ada juga persentage yang masuk di bawah kategori tersebut. Kalau mereka tak daftar, isu kematian satu hal, isu apabila ia melibatkan tuntutan harta benda daripada keluarga, kemudian apabila mereka nak menuntut hak mereka, segala bantuan yang mereka layak, kemudian perkahwinan, nasab mereka itu nanti akan dipersoalkan apabila mereka tak berdaftar, kemudian hak untuk dikebumikan di pusat perkuburan umat Islam. Jadi ini semua akan menjejaskan hak mereka. Jadi kita lihat kadang-kadang ada berlaku pertelingkahan di mahkamah. Ini disebabkan oleh dia tak pernah mendaftar. Dia tak tahu, keluarga tak tahunya mereka ni Islam. Tapi bila mereka dah meninggal, barulah timbul persoalan. Ada yang mengatakan dia sering kali datang ke masjid, dia ni orang Islam, tapi keluarganya menafikan, berlaku tuntutan untuk pengkebumian dan sebagainya. Ini antara perkara yang kita tak mahu berlaku. Itu sebab kita galakkan mereka yang memeluk Islam ni untuk membuat pendaftaran supaya IC mereka dapat ditukar, kemudian segala documentation mereka dapat diselaraskan untuk menentukan bahawa mereka ni sebenarnya telah pun bertukar status sebagai seorang Islam. Jadi pada hari ini, pejabat saya telah anjurkan satu program anugerah SPM untuk 3 tahun, iaitu tahun 2023 sehingga 2025, di mana kita ada penerima sebanyak 297 orang daripada 10 sekolah. Jadi jumlah peruntukan yang telah diperuntukkan untuk program ini adalah sebanyak RM39,910. Jadi pecahan untuk penerima adalah mengikut bilangan A yang mereka terima semasa SPM. Jadi untuk 10A ke atas kita beri RM200, 9A RM150, 8A RM120, 7A RM100 dan 6A RM80. Jadi harapan kita adalah supaya ini menjadi satu dorongan ataupun encouragement kepada mereka yang telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM, dan kita menyampaikan ucapan tahniah kepada mereka setiap satu dan berharap agar ini menjadi titik permulaan mereka menjadi insan yang bergunalah dalam masyarakat bukan sahaja Subang Jaya tetapi dalam negara ini juga. Alhamdulillah, rasa bersyukur, rasa gembira dan rasa macam usaha kita sebagai seorang student sebenarnya dihargai bukan saja ibu bapa pihak sekolah tapi juga komuniti kejiranan saya juga, iaitu Subang Jaya. Hari ini saya rasa sangat gembira dan bangga lah sebab saya dapat gembirakan mak saya, ibu saya. Dia hari ini datang pun cepat-cepat sebab dia nak ambil gambar semua tu kan. So saya rasa sangat gembira hari ini dan juga YB Mitchell Adun YB Mitchell tu sangat baik hati dan saya memang happy lah. Bila Adun sebagai orang besar dia memberikan hadiah kepada orang lain, dia akan lagi semangatkan budak-budak lain lah. Mungkin tahun hadapan kalau lagi buat program macam ni mungkin lagi ramai boleh dapat SPM yang lebih cemerlang lah.
Keindahan seni pantun Melayu kembali diangkat menerusi Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang menghimpunkan 8 agensi media di Kompleks Kraft Jalan Conley semalam. Program itu menjadi pentas buat pengamal media mengasah kreativiti dan memperkukuh penguasaan bahasa Melayu klasik selain menghidupkan semula seni pantun yang semakin jarang dipertuturkan. Kat luar sana, jarang-jarang sekali pantun ini dideklamasikan atau dijadikan pertandingan. So, menerusi Hawana ini sebenarnya banyak mengajar kami. Walaupun kami daripada agensi media sendiri dapat memahami selok-belok Melayu klasik punya bahasa. Dan dalam masa yang sama, kalau kiranya boleh saya katakan di sini, kami juga sebenarnya dia meningkatkan jati diri kami apabila kami cuba menyelami budaya bahasa kita yang lebih mendalam. Sebenarnya kita orang dekat sini semuanya memang first timer. Memang tak pernah masuk apa-apa pertandingan yang bersifat bahasa lah seperti ini. Dan dalam masa yang sama kami cuba untuk mengetengahkan kebolehan sebaik mungkin untuk berentap bersama dengan rakan-rakan kami yang lebih profesional ke depan dalam mendeklamasikan pantun dan juga bagaimana pembawakan diri di dalam pertandingan ini. Alhamdulillah, walau bagaimanapun dalam 8 kumpulan yang bertanding tidaklah tinggi tetapi kami berada di tangga yang kelima. Bila kita buat pertandingan ni, kalau tak ada pertandingan ni, kadang-kadang kita tak ada pun rasa macam nak spend time untuk mendalami bahasa kita. Tapi bila ada pertandingan ni, kami kena spend time. Malam tadi sampai pukul berapa, Abang Sawan? Tak tidur. Tak tidur. Memang tidur pun tidur ayam orang kata. Andai kata tak ada pertandingan ni, memang kita tak adalah nak tengok. Kita tak memperkasakan bahasa tu lah. Tapi bila mana ada pertandingan macam ni, kita rasa macam semangat dan mula mencintai bahasa-bahasa tu. Teknologi dengan media memang saling membantu. Kita kena memang guna, nak tak nak zaman sekarang memang kena bergantung pada media sebab benda tu adalah part of our sebahagian daripada hidup kita. So memang kita tak boleh nak nafikan benda tu, betul tak? Betul. Terbang tinggi burung tempur hinggap sekejap di pohon merimbun. Jumpa kawan-kawan rakan media di Pesta Pantun Hawana. Kita berhimpun. Pesta ni dianjurkan dengan baik sebab kita boleh melatih diri kita dalam bahasa-bahasa yang orang kata bagus, menarik, dan ada bahasa yang mungkin kita pantun ni, ada pantun yang pada zaman saya sekolah dulu macam pantun lain, bila dah peringkat macam ni lain. Jadi kita boleh belajar satu benda yang baharu. So saya rasa program ni amat baik dan harap dapat diteruskan. Saya sangat teruja. Saya memang akan sentiasa support event-event macam ni dan saya memang akan bawa anak-anak saya untuk rasa pengalaman untuk datang event macam ni. So dalam masa yang sama, event ni sangat-sangat membantu saya dalam mendidik anak saya untuk belajar berpantun.